Yang kematian suami, dia wajib beriddah. Sepanjang tempoh dia beriddah, dia haram berkahwin. Tempoh beriddah tu berapa lama? Maka dia bergantung kepada keadaan isteri tersebut. Kalau isteri itu masa suami dia meninggal, dia hamil, maka iddahnya akan berakhir apabila dia melahirkan anak. Selepas dia melahirkan anak, bolehlah dia berkahwin. Yang kedua, isteri itu tidak hamil semasa suami dia meninggal dunia. Jadi berapa lama dia nak kena beriddah? Maka tempoh iddah bagi isteri yang tidak hamil, kalau suami dia meninggal dunia, tempoh iddahnya ialah 4 bulan 10 hari. Persoalan dia, macam mana cara kita nak hitung atau nak kira tempoh 4 bulan 10 hari? 4 bulan ni mesti 4 bulan hijrah lah, bukan 4 bulan masih. Di sini saya bagi ada 3 kaedah cara nak menghitung. Yang pertama sekali ialah, kalau suami dia meninggal pada 1 hari bulan hijrah, bermakna dia habiskan 4 bulan hijrah berturut-turut. Contohnya, suami dia meninggal pada 1 Muharram. Bulan Muharram sebulan, Safar sebulan, Rabiul Awal sebulan, Rabiul Akhir sebulan, dan 4 bulan, maka campur lagi 10 hari pada bulan berikutnya. Pada 10 Jamadil Awal tu adalah hari yang terakhir iddahnya. Kaedah yang kedua, kalau suami dia mati pada 10 hari terakhir bulan hijrah tu, cara nak kira iddahnya ialah 10 hari terakhir tu kira sebagai 10 hari, dan berikutnya 4 bulan berikutnya tu sebagai 4 bulan. Contoh, katalah suami dia mati pada 20 bulan Muharram. Bulan Muharram tu ada 29 hari saja contohnya. Mana? 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau suami dia mati 20 bulan Muharram, bermakna 10 hari itu beriddah ada pada bulan Muharram, maka dia hanya menghabiskan 4 bulan berikutnya tu, bulan Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal. Bila berakhir Jamadil Awal, maka berakhirlah iddahnya. Cara yang ketiga ialah, kalau suami dia mati pada bukan 2 keadaan tersebut, dia mati pada 10 hari bulan hijrah ke ataupun 15 dan sebagainya, cara nak kira iddah ialah, bulan tu baki hari simpan, bulan berikutnya ambil selama 3 bulan. Contoh, katalah suami dia mati pada 15 bulan Muharram. Baki bulan Muharram ada 15 hari. Contoh. Itu simpan. Kemudian kira bulan Safar. Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Ada 3 bulan. 15 hari bulan pada bulan Muharram tu campur dengan bulan Jamadil Awal 25 hari. Bagi cukup 40 hari. Cukup 40 hari. Jadi 3 bulan tu campur dengan 40 hari. Cukuplah 4 bulan 10 hari. Itu cara nak kira. Ada setengah orang dia tak erti nak kira. Kaedah begitu. Dia guna kaedah kiraan 130 hari. Sebab dia base kepada 1 bulan ada 30 hari, 30 kali 4, 120, campur dengan 10 hari, jadi 130 hari. Betul tak kiraan ni? Kiraan ini, kalau dalam konteks beriddah tu, cukup 130 hari tu, dia boleh kahwin lah. Tetapi cara kiraan tu tak tepat. Kerana sebenarnya iddahnya berakhir lebih awal. Sebab bulan hijrah ni ada yang 29 hari, ada yang 30 hari. Isteri yang beriddah ni, dia perlu cara kiraan iddah tu perlu tahu. Sebab apa? Sebab memastikan bahawa yang pertama sekali, dia jangan menerima pinangan daripada orang lelaki-lelaki sebelum habis iddahnya. Satu, jangan berkahwin sebelum habis iddahnya kerana tidak sah, dan jangan melanggar petang larang iddah semasa tempoh hari iddah. Tu dia perlu mengetahui. Orang lelaki-lelaki perlu tak tahu iddah orang perempuan ni? Boleh juga. Contohnya, satu orang lelaki-lelaki dia sangat berkenan kepada perempuan ni. Dia tahu-tahu kata perempuan ni suami dia meninggal, dia pun terangin, aku target, aku aim nak minang dia bila habis iddah. Jadi dia tahu kata suami ke perempuan tu mati 1 Muharram. Dia kira seorang-seorang dia. Dia boleh buat hitungan lah. Bila dia tahu masa iddah berakhir, dia pun terus masuk meminang perempuan tersebut. Itu saya bagi tip cara nak mengira iddah bagi perempuan yang kematian suami. Wallahu alam.